Dalam hidup kita, kita perasan tak? Ada orang yang tak suka dengan kita. Sebenarnya, kalau kita mengharapkan semua orang suka kita, itu adalah perkara yang mustahil. Kerana apa? Kita pun banyak tak suka dengan orang. Jadi, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik. Akhlak Nabi adalah akhlak yang paling terpuji. Tetapi ada tak orang tak suka Nabi? Bukan kata tak suka, nak bunuh Nabi pun ada. Jadi Nabi terus tak dakwah, tapi terus saja dakwah, tak toleh ke kiri dan kanan. Apa yang kita nampak daripada sini, bahawa ada satu teori yang menyebutkan bahawa let him talk. Biar dia cakap. Dia nak cakap, tapi kita teruskan tanggungjawab kita, teruskan apa yang kita nak lakukan. Jangan biarkan perasaan kita diganggu dengan kata-kata orang lain. Kerana apa? Kita tahu matlamat kita, Allah pasti akan membantu kita.